kita akan try ikan bakar Sri Menanti Jalan Bellamy. Sini orang kata selalu famous kita makan. Dulu aku pernah makan sekali. Sedap, tak tipu. Memang betul sedap dululah. Tapi sekarang ni kita tak rasa lagi. Mari kita rasa. Okey, ikan bakar ni dengan harga RM12.5. RM12. Suka hati akulah tambah 5 bang. Okey, ikan pari unboxing. Okey, kita buka. Panas. Tapi besar mat RM12 dia. Tengok nampak? Okey, RM12 mat sahaja besar ni. Kita buka. Oh shit. Oh yeah. Oh my god. Oh shit, panas. Hot. My god. Okey, ini dia ikan bakar Jalan Bellamy. Kita rasa. Ai. Okey. Rasa lagi sikit. Ikan ni okey mat. Ikan ni sedap. Aku tak tipu. Ikan dia sama macam ikan daripada Mak Teh tadi tu. Memang fresh. Dia punya air asam ni macam asam pedas mat. Kuah dia ni asam pedas. Tapi sedap. Ni bukan review berbayar yo. Mamu ni dia boli pun saya pun tak tahu ni. Ni Mamu ni dia ikhlas dia ni. Kalau dia maki dia maki. Kalau dia sodap dia sodap. Kalau kau nak review ponoh kau kena tengok dekat channel YouTube sendiri. Yang ni saya edit cut ni. Yo, gerai Sri Menanti ikan bakar Jalan Bellamy.